kalau saya ada 1 dinar dan 5 gram macam ni, saya tak perlu membayar zakat lagi. Okey tuan-puan, saya ada dapat soalan zakat emas tu macam mana. Tapi sebelum tu, sebenarnya bukan emas saja kita kena bayar zakat, tapi di ASB tabung haji ataupun di bank pun kita kena keluarkan zakat bila kita dah memenuhi kriteria ataupun syarat-syarat tersebut. Okey, untuk syarat zakat emas kita perlu memenuhi 2 syarat ini. Yang pertama adalah cukup nisab, iaitu simpanan emas kita perlulah melebihi 85 gram dan ke atas. Dan yang kedua adalah cukup haul, iaitu simpanan emas kita melebihi 1 tahun dan ke atas. Contohnya, kalau saya ada 1 dinar dan 5 gram macam ni, saya tak perlu membayar zakat lagi sebab saya tak cukup syarat untuk nisab. Ataupun tuan-puan ada 100 gram emas tapi tuan-puan hanya baru simpan 100 gram tu dalam masa 5 bulan. Jadi tuan-puan tak layak lagi untuk keluarkan zakat emas sebab tuan-puan tidak memenuhi syarat yang kedua, iaitu cukup haul. Untuk cara kira zakat emas pula, kita darabkan saja harga emas semasa darab dengan berat gram emas darab dengan 2.5%. Jadi tuan-puan akan dapat bayaran zakat emas tersebut. Cumanya kalau nak lebih tepat, tuan-puan rujuk balik dengan lembaga zakat negeri masing-masing. Okey, once tuan-puan dah berjaya mulakan simpanan emas, pasanglah impian untuk jadi pembayar zakat. Sebab apa? Sebab tuan-puan berjaya untuk menunaikan rukun Islam yang ketiga. Dan sebenarnya bila kita bayar zakat, kita dapat menyucikan harta kita dan menyuburkan lagi rezeki kita. Okey, semoga bermanfaat. Untuk tuan-puan yang baru nak mulakan simpanan emas, boleh refer pin video saya untuk daftar akaun emas secara percuma. Follow rapat-rapat untuk ilmu emas dan kewangan. Mantap!